Sebab itu saya buat keputusan untuk sertai Parti Islam. Itu keputusan saya. Bukan kerana ada negotiation ke politik percaturan politik, tidak. Kerana itu yang saya belajar dan faham, kita semua mesti duduk dalam payung Islam. Okay, itu keadaannya. Dan keadaan itu semakin lama semakin jelas. Okay. Sebagai parti, PAS sudah tidak ada pilihan. They have to lead. Mereka mesti mendominasi dan mengetuai dan memimpin parti dan negara. Sebab kalau PAS tidak memimpin bagi kepada orang lain, dia tidak akan mampu. Kerana hanya PAS saja yang sentral. Dia bukan sekadar dalam perlembagaan sebut dasar PAS itu Islam, tetapi dari segi prosesnya, tarbiyahnya, daripada segi dia dakwahnya, dari segi pendidikannya, pasti dan sebagainya, semua proses. Dalam PAS ni dia bukan sekadar jadi ahli, bukan sekadar aktiviti biasa, dia ada aktiviti ilmu, aktiviti kerohanian, dia ada konsep usrah, konsep tamrin, fikih kan. Jadi ini penting, ini semua akan membentuk satu kumpulan yang boleh menghadapi cabaran. Saya bukan nak mempelekehkan parti lain. Saya banyak parti kan, banyak pernah dalam UMNO sama kita. Sama kan. Jadi saya boleh bezakan. Saya bukan nak mempelekehkan parti lain, tapi parti lain tidak akan mampu. Saya nampak kepimpinan PAS juga nampak perkara ini. Terutamanya Presiden, timbalan Presiden. Mereka ni orang-orang yang lagi lama dalam politik dan mereka juga punya ilmu yang cukup. Dan saya nampak mereka lihat itu dan sebab itu mereka ambil tanggungjawab itu. Dan PAS secara terbuka, secara jelas menunjukkan bahawa mereka memimpin kali ini. Kalau before, zaman saya dulu pun masa dalam parti kita Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat, PAS sentiasa mengambil sikap tak apalah. Tak apa. Kita bantu. Kita ikut, kita bantu, kita akan sokong. Kita akan bagi semua prasarana. Tapi leader antara jalan, itu sikap PAS dulu. Tapi buat pertama kalinya, alhamdulillah lah bagi saya. Kita nampak PAS mengambil tanggungjawab itu. Bagi saya dia tanggungjawab dah. Dia bukan pilihan lagi. It is a responsibility untuk mereka mengambil tanggungjawab itu.